prinsip saya ialah sebaik yang mungkin kita kena ketengahkan orang-orang kita, terutamanya yang telah lama berjuang semua ni. Kerana kalah menang, parti mesti terus kuat. Jadi kerana saya yakin bahawa itulah formula yang betul. Menang kalah itu ialah adab dan juga adat dalam politik. Tetapi sebagai sebuah parti yang melakukan lawan tetap lawan, maka kita kena pertahankan perkara itulah. Jadi bila kesan contohnya calon-calon yang diumumkan di Sabah ni kan, kita tak tahu keputusannya nantilah. Saya pun data terakhir yang saya dapat mengenai Sabah ni dan mood rakyat Sabah ialah dalam bulan Januari 2025, dah dekat setahun. Data tu dah tak boleh pakai dah. Data tu masa itu menunjukkan peluang 50-50 di antara warisan melawan parti-parti kerajaan persekutuan lah, baik JRS, baik PH, baik BN. Masa tu 50-50 lah. Masa tu tidak ada lagi kes Allahyarhamah Zahra. Tidak timbul lagi soal dia dah mula ada sedikit sebanyak lah pasal skandal Lombok. Tapi dia belum meluas seperti sekarang. Masa itu belum lagi timbul soal 40% Sabah kan. Masa itu Januari 25, itu data terakhir yang saya ada. Satu survey yang saya memang kena keluar duit sendiri, bayar buat survey supaya setiap pemahaman saya itu ialah berdasarkan kepada kaji selidik yang mendalam kan. So much has changed daripada Januari 2025 kepada sekarang kan. Jadi kita sebenarnya tak tahu macam mana keputusan nanti. Dia ada dua teori. Satu teori ialah oleh kerana seperti Saifuddin sebut tadi, strateginya asal menang, dan oleh kerana mereka nama-nama besar ataupun mereka telah jadi wakil rakyat yang lama di situ, maka mereka akan menang dan sekurang-kurangnya PKR dilihat menambah kerusi walaupun calon-calon itu adalah calon yang dinaturalisasikan dari parti lain. Kan? Jadi dia tak kisahlah parti mana pun. Tak nafi potensi menang. Tak seperti di Melaka. Tak, itu adalah teori mereka. Kan, itu satu pandangan kenapa mereka ke arah itulah. Satu lagi pandangan ialah apabila kita dari reformasi ke reformanan ke reform Musa ni, itu akan memualkan rakyat. Ambil contoh Hafiz Yamani kan. Dia menang betul lah di Sipitang dan pengaruh dia dalam tahun 2018 dia menang di Sipitang kan. Dan pengaruh beliau itu dikaitkan dengan ayah beliau Tun Musa Aman. Jadi maksudnya conventional logic, ayah dia berpengaruh, Ketua Menteri 15 tahun, maka dia ni sangat dikenali, letak saja dia menang. Tapi kadang-kadang orang lupa 2018 itu rakyat Sabah menolak Tun Musa Aman. Dia kalah. Kan? Jadi teori itu kita hanya boleh tunggu dan lihat. Itu satu teori kan. Teori satu lagi yang saya sebut tadi lah, daripada reformasi ke reformanan ke reform Musa ini, dia akan memualkan rakyat dan dia akan merasakan bahawa PKR ini menggunakan taktik dan kaedah yang sama dengan parti-parti politik lain yang pernah ada, terutamanya di Sabah, bahawa politik itu adalah feudal. Asalkan kamu ada nama, datang daripada keluarga besar, never mind apa pun perasaan rakyat, demi untuk menang, kita letaklah saja kan. Ada kemungkinan dia berlaku seperti yang berlaku di Melaka contohnya kan. Jadi kita memang tunggu dan lihatlah sampai akhir bulan ini. Saya pun takkan keluarkan duit saya untuk pergi buat survey sekali lagi kan. Cuma apa pun keputusannya, saya ingat dia mematahkan daripada, kalau PKR Sabah itu ada 5 tiang, dia dah patahkan 3 tiang. Tiang apa ni Baby? Katakanlah PKR Sabah tu rumah lah. Ada 5 tiang kan.
3 tiang tu dah patah. Sebab bayangkan PKR di Sabah yang setia kepada PKR, kepada Anwar Ibrahim daripada tahun 1999. Dan PKR Sabah ini dari segi keanggotaan ialah nombor 2 paling tinggi di Malaysia selepas Sabah. Selepas Selangor kan. Jadi cabang-cabang di Sabah pun antara paling banyak, ada 26 cabang kan. Tapi daripada 26 cabang itu, ketua cabang yang jadi calon ni berapa orang? Ya 2 orang je rasanya. 2 orang saja tau. 2 orang. Romansa dengan apa nama ni Rufina bukan. Oh dia ketua cabang. Dia ketua wanita lah kan. Ada seorang lagi siapa yang dulu bekas ahli parlimen Putatan. Awang Husaini. Awang Husaini. Dia 2 orang je. Yang lain saya rasa Tony Chi saya rasa bukan. Dan yang lain kan. Jadi bayangkan semua pimpinan cabang PKR tu selepas berpuluh tahun sebenarnya hanya 2-3 orang saja mereka layak untuk bertanding. Itu kesan besar tau sebenarnya. Jadi kalau saya jadi orang Sabah kan, sudahlah PKR Sabah lah. Sudahlah nak kena berdepan dengan tanggapan bahawa PKR ini parti Malaya. Jadi mereka sudah is already an uphill battle. Kemudian mereka akan diperlekehkan lagi bahawa bukti bahawa kamu parti Malaya, calon-calon kamu semua pun tak dipilih. Jadi yang ini yang saya ingat dalaman parti, yang ini saya boleh bercakap lah kerana saya ramai lagi kawan-kawan dekat Sabah tu yang PKR, ketua cabang, pimpinan semua kan. Saya ada orang hantar mesej kat saya tau, ketua-ketua cabang di PKR Sabah kata, Raf kalau you ada tak jadi begini. Sebab itulah aku tak perlu tak ada kat situ. Sebab kalau saya ada nanti bergaduh besar ni. Yang pasal nak bawa calon-calon ni kan. Sebab prinsip saya ialah sebaik yang mungkin kita kena ketengahkan orang-orang kita, terutamanya yang telah lama berjuang semua ni. Kerana kalah menang, parti mesti terus kuat. Dan orang yang masuk secara payung terjun ini, dia masuk masa kita menang. Dia masuk masa kita senang kan. Kalau susah lepas ni, dia angkat kaki lah. Akhirnya yang tinggal ni geng-geng ni juga. Tapi kalau dia dah rasa saya dah habiskan 10-15 tahun masa muda saya, habis wang masa susah semua, bila dah jadi kerajaan nak masuk pilihan raya, orang lain jadi calon. Lepas ni masing-masing membawa diri. Jadi menang kalah apa pun keputusannya daripada PRN Sabah kepada PKR, secara dalamannya dia akan melemahkan parti. Macam saya sebut tadilah, daripada 5 tiang rumah PKR Sabah tu 3 patah. 3 dah patah.